Dekat depan korang ni ialah Nissan Serena e-Power, MPV hybrid yang tak perlu dicas. Kita orang dah pandu daripada Kuala Lumpur sampai ke Kuantan dan ini ada beberapa benda yang korang kena tahu pasal Nissan Serena e-Power. Benda yang paling berubah ketara ialah dia punya nadi penggerak sebab Serena sekarang dah pakai sistem e-Power. Kuasa 163 PS dan 315 Nm tapi bergerak macam EV. Senyap. Dengan bantuan enjin sebagai penjana kuasa, bukan untuk gerakkan roda, Serena ni sebenarnya boleh bergerak sampai 1000 km untuk setangki penuh. Bila perangai macam EV, jadi ia menyumbang kepada ruang kabin yang senyap dan selesa untuk jalan jauh. Enjin kalau mengaum pun bunyi dia dekat hujung-hujung dan tidak mengganggu sangat. NVH juga dah tambah baik sebab penggunaan kaca akustik dan tirai udara di bahagian depan. Apa yang buatkan Serena ni lagi selesa ialah talaan suspensi untuk pemanduan yang lebih stabil serta tempat duduk zero gravity untuk penumpang baris kedua. Di sebalik benda-benda high-tech itu tadi, Serena ni sebenarnya masih kekal sebagai MPV yang faham hidup berkeluarga. Ada 22 cup holder, 6 USB, wireless charging, meja lipat. Pendek kata semua orang ada bahagian masing-masing, tak perlu nak berebut. Identiti dan DNA Serena juga masih lagi kekal. Seperti contoh, ada ruang berjalan di bahagian tengah, rekaan kabin yang tinggi dan ciri dual back door yang sangat berguna terutama korang bershopping malam raya. Jadi, untuk geng bapak-bapak yang nak upgrade kereta sekarang daripada MPV kecil kepada yang lagi besar, lagi selesa dan jimat minyak, Nissan Serena e-Power ni salah satu model yang boleh dipertimbangkan. Korang setuju ke tidak? Cuba komen sikit dekat bawah.